Dan Lita ini memerlukan pengalaman yang tinggi untuk mereka menangi. Bagaimana? Pada saya Lita ni kalau kita lihat kan dia punya graf dia, dia pertamanya adalah satu Lita yang agresif, maksudnya dia ada very tight corner, tetapi cornernya memang agak sedikit bump. Inilah kali pertama secara langsung yang kita saksikan dari Stadium Batu Kawan. 63 Muhammad Haris Farhan Bahrain yang memikul tanggungjawab pasukan Koziyam Honda Racing musim ini selepas Kari dan Pawi mengungguli kategori yang sama pada tahun lalu. Dan di pusingan pertama dia berada di petak pertama perlombaan dan menamakan perlombaan tempat yang kedua. Kali ini dia sekali lagi berada di petak yang pertama dan cuba untuk menangi perlombaan. Ini adalah Saiful Izman Ahmad Zamani, generasi kedua untuk keluarga Ahmad Baharudin, anak kepada Ahmad Zamani bagi pasukan Felda AFB Tech Cardinal Racing. Dia berada di petak yang kedua. Di kedudukan perlombaan itu dia menangi perlombaan dia pertama di Temerloh. Amirul Hakim Muhammad Rizal di petak ketiga Espada William Racing. Berikan cabaran. Ya, mereka bermula sekarang. Permulaan yang baik oleh Haris Farhan. Kita lihat meluncur laju di tempat yang pertama dengan Saiful Izman betul-betul berada di belakangnya. Diikuti seorang lagi pelumba Felda AFB Tech Cardinal Racing, iaitu Irfan Rosnizam yang berada di belakang. Irfan berada di tempat yang ketiga. Permulaan yang betul baik untuk Haris Farhan Bahrain bagi dia mendahului perlombaan. Ya, itulah kelebihan Haris Farhan. Mereka menggunakan kelebihan motosikal dan juga setting yang agak sesuai di Pulau Pinang ni, dengan menyaksikan bagaimana beliau mudah memecut, pantas meninggalkan kesemua pelumba lain. Dan kita lihat di sini Army, beliau mulai mengorak langkah untuk berada terus di hadapan. Okey, di sini pelumba biasanya akan menggunakan antara gear 2 ataupun 3 untuk terus memecut. Dan saya dapat rasakan dan juga kita dapat lihat di sini Army, 2, 3, 4 pelumba. Pelumba keempat untuk mewakili pasukan Petronas yang berada di belakang kedua-dua pelumba Felda PBF Tech Racing. Dan nampaknya Haris Farhan terus memecut tanpa mempedulikan mereka yang berada di belakang. Ya, Haris Farhan terus laju di hadapan sekarang ini, mendahului di awal perlombaan. Jarak sedikit saja di hadapan Saiful Izman dengan kelebihan 0.7 san. Saiful Izman tidak mahu melepaskan lagi Haris Farhan yang meluncur laju di catatan masa 57.335 saat yang dilakukan oleh Haris Farhan di pusingan yang pertama. Masih lagi Haris di tempat yang pertama, diikuti Saiful Izman. Irfan Rosnizam, juara kategori Yamaha tahun lalu, tempat yang ketiga. Izzat Razik naik tempat, Rafiq naik tempat yang keempat. Ibrahim Nuruddin tempat yang kelima. Akid tempat yang keenam. Karul Ikhwan Aziz di tempat yang ketujuh. Begitu kedudukan sekarang ini di perlombaan. Masih lagi awal, baru pusingan yang kedua daripada 12 pusingan. Tetapi Haris dan Saiful menarik jauh perlombaan di hadapan. Ya, itulah kelebihan antara dua pelumba yang mewarnai dua pasukan yang berbeza. Dan yang pastinya kita tahu Saiful Izman antara pelumba yang sangat agresif, anak didik daripada bapa dan juga bapa saudaranya sendiri. Dan beliau antara pelumba yang sendiri memberikan cabaran. Dan kedudukan tempat kedua, tiga, keempat nampaknya masih lagi bersaing di situ antara Khairul Izwan, Amirul Hakim dan Muhammad Akid Aziz. Ya, Irfan sekarang ini yang kita lihat tempat yang ketiga. Di belakang Irfan adalah Ibrahim Muhammad Nuruddin, dan di belakang Ibrahim Muhammad Nuruddin adalah Izzat Rafiq, Khairul Ikhwan Aziz, Amirul Hakim. Kesemua mereka yang rapat kedudukan untuk perebutan tempat yang ketiga. Haris mencatat masa yang terpantas 75.768 saat. So, terus berada di hadapan walaupun dia adalah pelumba di tempat yang pertama, tapi masih mampu untuk memperbaiki catatan masanya dengan Saiful Izman di tempat yang kedua. Tapi satu saat sekarang ini memisahkan Haris dan Saiful. Ya, di situ kita lihat Irfan Rosnizam terus berada di tempat yang ketiga. Ibrahim Muhammad Nuruddin keempat, Izzat Rafiq. Dan di sini saya rasakan antara peluang 4-5 pelumba yang berada mewarnai 5 tempat di belakang terus bersaing antara satu sama lain. Tidak mudah untuk Irfan Rosnizam untuk mengekalkan kedudukan tempat ketiga. Nampaknya ada 4 pelumba yang terus mencari peluang. Dan inilah antara yang menarik perlombaan Capri ini, Army. Mereka tidak akan langsung membiarkan even satu saat pelumba di hadapan leka. Dan saya rasa inilah antara kesempatan yang mungkin diambil oleh Khairul Ikhwan Aziz dan Ibrahim Nuruddin. Ya, ini perebutan tempat yang ketiga. Persaingan tempat yang ketiga di antara Irfan Rosnizam, Khairul Ikhwan Aziz, Ibrahim Nuruddin, Amirul Hakim dan Akid Aziz. Ini perebutan tempat yang ketiga. Tempat yang kedua adalah Saiful Izman yang berada di hadapan, jauh di hadapan Saiful Izman dan Haris Farhan Bahrain. Sementara baru 3 pusingan. Sekarang ini nombor 22 adalah Irfan. Irfan mempertahankan kedudukan. Sekali lagi Ikhwan Aziz dan juga nombor 5 Amirul Hakim. Amirul Hakim yang masuk bagian dalam. Amirul Hakim, terlalu sekali Amirul Hakim. Dan terus membawa Irfan jatuh sekali. Oh, sayang sekali bagi kedua pelumba ini.
Irfan Rosnizam dan terjatuh kerana tadi Amirul Hakim yang terbabas sedikit dan terus membawa sekali pelumba nombor 22 jatuh bersamanya. Ya, itulah seperti yang kita maklum antara penyebab yang menyebabkan kemalangan ialah sekiranya pelumba terus tidak berhati-hati untuk mengekalkan kedudukan. Nasib tidak menyebelahi kepada Irfan yang terjatuh sebentar tadi. Kehilangan tempat yang jauh bagi Irfan sekali, turun tempat yang ke-16. Dia berada tempat yang ke-3. Kita perhatikan sekali lagi. Sepatutnya Irfan memberi peluang kepada Izzat Rafiq, tetapi beliau terus berada berhampiran dan memang kalau berdasarkan dengan perhatian kita di sini hanya tayar membezakan tidak sampai sekaki, jadi beliau tidak mampu membuat apa-apa keadaan dan inilah dalam nasib malang yang menimpa kepada Irfan sebentar lagi. Tidak dapat mengelak dan dia terjatuh sekali. Sekarang ini Khairul Ikhwan Aziz yang berada di tempat yang ke-3, nomor 18. Belum lama dalam kategori Wira ini juga pengalaman seperti Saiful Isman dan Haris Farhan 1, 2 dan 3, tapi ketinggalan 11 saat di belakang Haris dan kira-kira 6 saat di belakang Saiful Isman. Saiful Isman dan Haris ada 2 saat memisahkan mereka. Ya, saya rasa Haris telah mulai mendapat sentuhan Army. Beliau mencatatkan 55.2 saat ataupun antara masa terpantas dalam kategori Wira dan beliau rasanya lebih selesa dengan keadaan sebegini. Dan namun kita masih ada lagi 7 pusingan untuk menamatkan perlumbaan dan mungkin telah mulai ada signal ataupun tanda ataupun sign daripada pasukan beliau dan kita mengharapkan Haris Farhan terus mewarnai atau berada di kedudukan hadapan dan tapi jangan lupa kita ada lagi 4 pelumba yang bersaing untuk tempat ke-4, ke-5 dan ke-6. Kan itu poin nombor 63 yang kita lihat tadi adalah Saiful Azhari Muhammad nombor 63 bagi bangsa Kozi Jam. Saiful Azhari tempat yang nombor 28, Saiful Azhari maafkan saya 63. Yang kita lihat adalah Haris Farhan Bahrin. Saya masih di awal musim, masih belum lagi dapat menghafal nombor-nombor pelumba yang kebanyakan mereka bertukar pada tahun lalu yang mereka gunakan. Haris Farhan berada di hadapan sebenarnya dengan nombor 63. Dia di tempat yang pertama. Tumpuan diberikan kepadanya kerana dia berada jauh di hadapan meninggalkan Saiful Isman tempat yang kedua. 3.4 saat dia meninggalkan Saiful Isman tempat yang kedua dan Khairul Ikhwan Aziz terus jauh di belakang. 10 saat di tempat yang ketiga. Saiful Azhari nombor 28 tempat yang ke-8. Dan diberikan tumpuan sekali lagi kepada nombor 66 ini adalah Saiful Isman. Bagaimana dapatkah Saiful Isman untuk mengejar Haris Farhan dengan baki 5 pusingan perlumbaan dengan kelajuan yang dilakukannya? Ya, berdasarkan dengan observation kita di sini, saya rasa terbaik mungkin Saiful Isman untuk mengekalkan kedudukan kerana agak sukar untuk merapatkan jarak beliau dengan Haris Farhan dengan 5 saat yang berada di hadapan dan tapi beliau mungkin boleh terus berada selesa untuk berada di tempat ketiga kerana Khairul Ikhwan pun berada hampir 5 saat di belakang untuk berada di tempat yang ketiga. Kita ada back marker di sini. Nampaknya Khairul Ikhwan melintas back marker dengan betul dan yang pastinya Army berdasarkan baki perlumbaan 4 pusingan agak sukar untuk Izman dan juga Khairul Ikhwan merapatkan posisi. Tapi kita lihat di sini pelumba nombor 12 Khwarizmi mewakili pasukan Westar Racing saya diberi cabaran oleh 68. Ya, 28 dengan 28 itu Saiful Azhari. Ya, nombor 68 dan Syafiq Zarik. Yang berada di hadapan Khwarizmi tadi. Ya, nombor 68 yang berada di tempat yang ke-5. Tempat yang ke-5 sekarang ini. Ini perebutan persaingan tempat ke-5, tempat ke-4 dan tempat yang ke-5. Dia naik tempat yang ke-4 maksudnya kerana memintas Khwarizmi Umat Nasir yang berada di tempat yang ke-4 sebentar tadi. Ya, nampaknya Syafiq terus ingin mencari ataupun menghampiri ataupun cuba berada serapat yang boleh kepada Saiful Izman. Tapi ada 4 pelumba yang bersama dengan beliau untuk terus memintas ataupun tidak mudah untuk memberi peluang kepada beliau. Ini perebutan tempat 4, 5, 6 dan 7 di antara Khwarizmi, Syafiq, Izzat dan Alif Nazirul. Syekh Alif Nazirul. Perebutan di bahagian belakang sedikit. Syafiq Zarik naik tempat yang ke-4 sekarang.
di tempat yang keempat. Dan diharapkan ini adalah Muhammad Haris Farhan Bahrin yang sentiasa konsisten dengan catatan masa yang dilakukannya untuk melebarkan lagi jarak di antara Haris dan juga Saiful Isman Ahmad Zamani. Musim lalu dia dibayangi oleh kelibat Karul Idam Bawi. Ya. Kali ini Karul Idam tiada dalam kategori ini dan dia nampaknya lebih selesa dan dapat menjadi lebih banyak daripada pengalaman yang lalunya musim lalu. Antara kelebihan pasukan Honda juga Army di sini, mereka juga berbekalan di Pulau Pinang dan pastinya litar di sini menjadi antara litar bagi latihan mereka dalam menyediakan motosikal. Dan kita lihat bagaimana pasukan Koziam Racing menjadikan sebuah motosikal yang tidak nampak cacat celanya. Kita lihat dengan keadaan posisi ataupun bagaimana Haris Farhan menggunakan kemampuan motosikal pada tahap yang tertinggi. Saya difahamkan motosikal ini mencatat 14,500 RPM, kelajuannya hampir 130 km sejam pada jarak hanya 250 meter dan ini adalah sangat-sangat laju. Jadi inilah kelebihan antara yang terdapat dalam pasukan Koziam Racing yang menyediakan motosikal Honda ini. Okey, Honda tempat pertama, Yamaha tempat yang kedua. Saiful Isman yang semakin jauh, 87 saat di belakang Haris Farhan. Perbezaan yang sangat ketara di antara kedua pelumba, diikuti dengan Karul Ikhwan Aziz juga ketinggalan jauh di belakang. Tetapi kita boleh mengucapkan tahniah kepada Espada William Racing ni, kerana beliau antara pasukan yang mungkin belum kita tidak lihat dalam pusingan pertama ataupun mungkin mereka kembali dalam pusingan kedua ini dan pada masa ini berada dalam kedudukan 3 tempat teratas kategori wira dan ini adalah satu keputusan yang sangat-sangat bagus untuk satu pasukan seperti Espada William Racing. Dengan Karul Ikhwan Aziz yang berpengalaman dalam kategori ini. Dan sekarang ini mereka di pusingan yang terakhir dalam perlombaan dan Karul Ikhwan Aziz dia meneruskan kekuasaan yang dilakukan oleh rakan pasukannya Karul Idam Bawi tahun lalu. Kali ini dia perlu mengambil keliran untuk sampai ke garisan penamat di tempat yang pertama di gelanggang mereka sendiri, di litar mereka sendiri di Pulau Pinang bagi Muhammad Haris Farhan Bahrin untuk pasukan Koziam Racing. Dan Saiful Isman Ahmad Zamani yang memutuskan kecemerlangan juga selepas menaiki podium tempat pertama musim di perlombaan pertama di Temeloh di tempat yang kedua dan Muhammad Karul Ikhwan Aziz melengkapkan podium pada kali dengan Syafiq Izzarik dan Kuan Rizmi bersaing untuk sampai Kuan Rizmi naik tempat yang keempat, Syafiq Izzarik turun di tempat yang kelima, tempat yang keenam Izzat Rafiq 7, Sheikh Alif Naziro 6 Mile, Saiful Azhari tempat yang ke-8. Tapi kemenangan bagi Haris Farhan Bahrin di litar Batu Kawan ini. Ya, banyak Haris Farhan gembira untuk meraihkan kemenangan beliau. Ada Willy yang dilakukan oleh Haris Farhan, antara pelumba muda yang sangat bersemangat untuk meneruskan tradisi kemenangan bagi pasukan Koziam Racing di litar Batu Kawan. Dan tahniah juga kepada Saiful Isman mewakili Felda AUP kejayaan dalam kategori ini. Ini dia keputusan wira akhir. Haris Farhan Bahrin tempat yang pertama meninggalkan Saiful Isman Ahmad Zamani tempat yang kedua. 12 saat perbezaan di antara kedua pelumba. Karul Ikhwan Aziz tempat yang ketiga, 4 Kuan Rizmi Muhammad Nasir, 5 Syafiq Izzarik, 6 Izzat Rafiq, 7 Sheikh Alif Naziro Sheikh Ismail, 8 Saiful Azhari Muhammad, 9 Muhammad Isa Jolfi, 10 Syafiq Aiman, tempat yang ke-11 Muhammad Azmir Alif Yusof, 12 Muhammad Afizi Supaat, 13 Muhammad Ibrahim Muhammad Nuruddin, 14 Cirul Yusli Suhaimi, 15 Muhammad Irfan Rosnizam, 16 Muhammad Akid Aziz, 17 Muhammad Amirul Afiq, 18 Amirul Hakim Muhammad Rizal. Adalah mengurus pasukan. Rizal Ismail, Ketua Pengurusan Jenama Petronas akan menyampaikan hadiah kepada ketiga-tiga pemenang dan juga kepada pasukan. Dan di tempat yang ketiga Muhammad Karul Ikhwan Aziz. Satu perlombaan yang baik untuk Karul Ikhwan dari belakang tadi mengejar untuk dia berjaya menaiki podium di tempat yang ketiga. Di awal musim kutipan mata cukup bermakna untuk dibawa ke penghujung nanti. Ini dia pelumba yang terus berada di atas podium. Saiful Isman Ahmad Zamani. Darah pelumba memang sudah ada pada dirinya bagi pasukan Felda EFB Tech Cardinal Racing. Sekali lagi podium untuk Saiful, podium yang kedua. Semakin matang nampaknya pelumba muda ini.
Dan pemenang kali ini Muhammad Haris Farhan Bahrain bagi pasukan Koziyam Honda Racing meninggalkan 12.056 saat Saiful Izman di tempat yang kedua dengan tunggangan yang cukup sempurna dilakukan oleh Haris Farhan tadi. Kelajuan motosikalnya dan cara tunggangan yang baik untuk dia melengkapkan kesemua 12 pusingan dengan masa yang cukup pantas. Dan ada berpasukan untuk pasukan Koziyam Honda Racing. Sekali lagi, selepas tahun lalu mereka mengungguli hampir ke semua perlumbaan, kali ini mereka sudah memulakan apa yang mereka lakukan pada musim lalu. Podium wira akhir Muhammad Haris Farhan Bahrain, Saiful Izman Ahmad Zamani, Muhammad Khairul Ikhwan Aziz. Lepas ini kita lihat kedudukan keseluruhan